Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersatu kita unggul, sekolahku sumber inspirasiku, I love my school. Kepada calon-calon SPM tahun 2024, tahniah kerana anda telah pun melalui beberapa mata pelajaran sehingga hari ini, dan anda semua calon-calon SPM 2024 adalah harapan sekolah, kerana abang dan kakak anda tahun 2023, 2022 telah pun mengharumkan nama sekolah dengan menunjukkan prestasi yang baik dalam pencapaian SPM. Dan tahun lepas kita telah pun melonjak sebanyak 5% untuk peratus pencapaian SPM, dan grade purata kita meningkat sebanyak 0.50. Jadi harapan warga sekolah, harapan guru-guru semua, warga sekolah, harapan mak bapak supaya untuk tahun 2024 akan terus meningkat, dan pastikan apa yang kita sasarkan iaitu peratus pencapaian 92% dan juga peningkatan GPS grade purata sekolah sebanyak 4.8 dapat dicapai. Cikgu penuh yakin pihak pelajar harus calon-calon SPM tahun 2024 mesti boleh, yakin boleh, dan akan menjadikan nama SMK Sungai Ambung harus harum dan cemerlang dan terkenal di seluruh negeri Johor ataupun di dalam daerah Muar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harus yakin boleh, harus yakin boleh, harus yakin boleh. Yes. Untuk mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang dalam peperiksaan SPM 2024. Isilah peluang dan masa yang ada ini untuk perkara-perkara yang bermanfaat, dan jangan putus asa. Kami guru-guru sentiasa mendoakan kejayaan semua pelajar SPM 2024. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang. Pada tahun 2024, saya ucapkan selamat menempuhi peperiksaan SPM dengan jayanya. Semoga anda beroleh kejayaan yang cemerlang, dan saya harapkan apabila anda memperolehi keputusan, semoga berjaya dunia dan akhirat. This is towards the end of your journey, so you are going to go into another phase of your life. After this, you are going to plan what you want to do. You are going to look for your own achievement, your own aim. So I wish you all the best. I wish you will obtain what you dream of, and I hope you will be well. Semoga semua usaha anda yang awak usahakan sama ni membuahkan kejayaan, dan tahniah sebab selama ni awak dah berusaha yang sebaiknya. Nanti kita tunggu keputusan pada bulan 6. InsyaAllah awak akan dapat keputusan yang banggakan semua orang yang awak suka, awak sayang. Maknanya kalau result awak keluar nanti, bagus ke tak bagus ke, itu bukanlah maknanya perakhiran hidup awak. Tak. SPM bukanlah penentu segalanya sebenarnya, betul. Tapi awak kena ingat SPM tu adalah titik permulaan untuk kehidupan awak yang seterusnya. Awak kena faham Jadi ucapkan semoga semuanya selamat menjawab peperiksaan dengan lancar. Dan ingat, trademark kita, sastra itu seronok. Dan sastra memanusiakan manusia. Dan pelajar-pelajar sastra, saya selalu pesan bahawa sastra itu boleh membantu anda pada masa hadapan. Wish you all the best for your journey ahead. Good luck for your upcoming exam papers and challenges that you're going to face in your life. Okay, and then lastly, may all your wishes come in true, and I hope that you will get all the success and happiness that you deserve. Bye. Salam sejahtera semua. Tahniah kepada semua pelajar tingkatan 5 atas kejayaan anda semua yang telah menamat persekolahan menengah dan berjaya menduduki peperiksaan SPM 2024. Ini merupakan suatu titik tolak baru bagi anda semua untuk mengarungi era hidup baru kepada anda semua. Cikgu doakan anda semua dapat mencapai keputusan SPM 2024 dengan cemerlang dan terus maju jaya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.
mengikuti hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tanpa berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah.